Ibu, makanan ni tak sedap. Aisyah tak nak makan. Jangan membazir makanan Aisyah. Cuba tengok Yen, adik angkat Aisyah tu. Dia tak pernah membazir makanan pun. Terima kasih, Ibu. Makanan ni sedap sangat. Jom kita tengok, Yen masih suka makanan ni ke tidak? Yen, Aisyah buatkan kek untuk Yen. Wah, terima kasih Aisyah. Aisyah memang baik hati. Sebenarnya, Aisyah letak banyak garam supaya kek ni jadi masin. Kek ni sedap sangat. Terima kasih Aisyah. Hah? Sedap? Kenapa Yen masih kata sedap? Tak apa. Kali ni Aisyah akan buat makanan yang paling busuk dan menjijikkan. Makanan ni sedap sangat. Makanan ni masih sedap. Terima kasih Aisyah. Terima kasih Aisyah. Kenapa Yen masih makan semua tu? Walaupun tak sedap langsung. Aisyah cepat telefon ambulans. Yen pengsan. Hah? Yen jatuh sakit sebab terlalu banyak makan makanan yang kotor. Yen, kenapa Yen tetap makan semua tu? Sebab sebelum Aisyah dan ibu ambil Yen jadi keluarga angkat, Yen tinggal tepi jalan. Masa tu Yen selalu lapar dan tak ada makanan. Kadang-kadang Yen makan sisa dalam tong sampah. Dari situ Yen belajar, kita tak boleh membazir makanan. Yen, Aisyah minta maaf. Aisyah janji tak akan membazir lagi. Korang pun setuju kan? Kita mesti hargai setiap makanan.